puan, anak murid saya lain 1.1 juta, 950,000 datang daripada konten, 200,000 datang daripada live. Itu yang kita nak. So berapakah normal? Okay, saya punya anak murid simple, saya letakkan macam ni, 70% wajib datang daripada konten, 30% at least pada live. Kalau bisnes kita tu datangnya 70% daripada live, kita bahaya. Kenapa? Live ini ada fitrah manusia. Apa maksud fitrah manusia? Nak tanya sikit, ada berapa live host? Ada banyak live? 15 live host. Sokong ataupun tidak? Live host ini, diorang akan bercuti juga nanti, betul? Diorang ada kesihatan, betul? Diorang MC, kita pun MC lah sikit. Diorang pun ada nafsu untuk berkahwin. When diorang berkahwin, diorang pergi honeymoon. Kita pun pergi honeymoon juga, betul? Nak tanya live host gaji, sokong ataupun tidak? Minimum 2,000. Tu minimum. Tapi diorang mesti demand 2,500, 3,000. Kalau 15 orang, cuba kali dah berapa? Sebab tu saya kata, live itu bagus. Cuma tolong tengok kita punya bisnes kita ni. Contoh kita ambil lah 100,000, berapa persen datang daripada live, berapa persen datang daripada konten. Jadi kalau anda adalah owner bisnes yang founder dekat TikTok beg kuning, korang kena join sebab saya akan share kat korang strategi cara nak bagi sales korang masuk melalui konten. Tak boleh bergantung dengan live sangat dah. Join founder meetup mudahnya sales tanpa live yang akan berlangsung pada tarikh ini. RM19 sahaja, hanya untuk 20 brand. Baca kat bawah untuk join.